Sepatutnya gaji fresh graduate sekarang adalah sekitar RM18,500. Sebab apa saya cakap macam tu? Pada 20 tahun lepas, gaji fresh graduate sekitar RM1,500, iaitu bersamaan 7 dinar emas. Kalau gaji fresh graduate itu tetap dibayar dalam bentuk emas, iaitu 7 dinar, bermakna gaji fresh graduate sekarang adalah sekitar RM18,500 dengan harga emas sekitar RM627 per gram, dan harga untuk 1 dinar ialah sekitar RM2,650. Tapi gaji RM18,500 ni sangat-sangat mustahil untuk fresh graduate. Sebab apa? Gaji dibayar dalam bentuk duit, bukan dalam bentuk emas. Kalau gaji fresh graduate dibayar dalam bentuk emas, tanpa pertambahan gaji setiap tahun pun, kita boleh survive sampai bila-bila. Sebab harga emas semakin lama semakin meningkat. Kalau gaji kita kekal 7 dinar sampai pension sekalipun, kita tetap boleh survive dalam 1 bulan dengan gaji yang sama. Tapi hakikatnya, gaji dibayar dalam bentuk duit yang susut nilai setiap tahun. Walaupun angkanya sama, 1,500 20 tahun dulu dan sekarang 1,500, tapi nilainya sangat-sangat berbeza berbanding 20 tahun lepas. Kalau 20 tahun lepas, dengan RM1,500 kita boleh hidup yang agak selesa. Tapi dengan gaji sekitar RM1,500 sekarang, ianya agak sukar lah. Sebab itulah dah ramai orang sekarang ni mula simpan emas untuk kekalkan nilai harta kekayaan mereka. Kalau simpan duit dalam bank, duit kita makin lama makin susut. Walaupun angkanya sama, tapi nilainya makin lama makin jatuh. Jadi mengikut pakar kewangan, simpan at least 10% harta dan kekayaan kita dalam bentuk emas sebagai lifeboat kita. Dengan Public Gold, kita boleh simpan emas serendah RM100 saja melalui akaun emas Gap tanpa komitmen bulanan, dan simpanan emas di Public Gold adalah sangat mudah, murah dan telus. Bagi yang berminat nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, sila rujuk pin video saya 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold secara percuma. InsyaAllah saya akan bantu sampai kaya dengan emas. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Teruskan follow saya.